Okey, kita pakai pelampung, tarik macam tu dengan cengkerik. Ada batu ladung kecil sikit. Okey, kita pakai rod biasa. Kita tak pakai rod yang lecot tu kan. Try tengok. Okey, tak. Okey, sekejap lagi tak update. Main pelampung. Ya, alamak. Lucut. Best. Tetap lagi. Makan terus. Pelampung 60 sen. Kita tengok kena ke tak? Ya, tak kena. Lucut. Tak lagi. Dah nampak kaya ada ikan. Jadi kita ambil. Aduh. Tak tenggelam, ikan kecil kot. Itu kumpan lah. Itu kumpan. Habis. Strike baby geng. Baby puyuh. Boleh belah. Boleh kerim lah. Baby puyuh. Cik. 2 jari. Onok belah ni. Dia kecil kita belah ni. Onok belah dia. Alright. Jom kita masukkan dalam beg tu. Strike sama juga baby puyuh tu. Jom kita simpan le. Okey geng, kita repeat. Hari ni adalah hari kedua. Semalam
kita strike dekat sini banyak juga lah saiz gorgon-gorgon punya puyuh. Kita try lagi hari kedua. Kalau dapatlah dalam, tak ingat 4 ekor kot. So kita try dulu petang ni, hari kedua, try test. Sama juga kita pakai bottom. Okey, pada baling akan drag sikit. Seronok main drag ni, bukan apa, seronok. Dia, kita tak fikirkan sangat, kita seronok nak main dia kan. So gitu. Okey, kalau semata-mata nak dapat ikan, kita bawa jala je geng kan. Okey, kita tunggu tengok. Geng, bottom dia tak mau makan. Kita ada pelampung, tengok cara letak pelampung dia macam ni. Okey, satu bawah, satu di atas. Macam tu. Okey, nampak? Kita try. So yang ni kita boleh jarakkan lah pelampung ni, tinggi rendah kan. Jam dah sampai lah. Kita tengok macam mana. Try dulu. Gitu. Okey, kita tunggu. Okey, dia tengah tenggelam. Pelampung ada bergerak, tapi dia tak betul-betul tenggelam lagi. Okey, dia bergerak. Standby. Okey, striking. Alhamdulillah, saiz. Saiz geng. Ini memang gorgon lah ni. Tuh. Wow. Mantap. Dekat gambar dulu. Ni geng, pelampung dah main. Okey, gerak. Okey, gerak. Strike. Kecil. Hai, kecilnya. Baby. Jom kita try. Okay, dah dapat 2 ekor hujan pula kan. So belakang dah gelap, dah lebat dah tu. So kita gerak dulu kot. Kita cari tempat berteduh dulu. Tengok lagi lepas hujan kita datang balik. Jom. Baru nak gerak kan, ada makan. Baru nak gerak, hujan dah mari. Ada makan pula. Tu kecil kot, tak tenggelam pun pelampung. Cik saya, jom hujan dah gerak. Hujan dah. Teduh. So sekarang hujan dah berhenti sepenuhnya. Langit pun agak dah cerah, dah terbuka sikit. Kita try lagi tengok. Nangkap lagi. Lepas hujan, jom kita tengok.
Okay, start geng. Alah, lucu. Tadi ada makan. Oh, hai, lucu. Okay, mantap guys. Umpan. Okay geng, strike. Alhamdulillah. Kita main bottom terus. Tak main pelampung lah. Saiz. Boleh tahan saiz. Tuh. Geng, mantap. Jom kita buka. Makan lah tu. Makan lah. Haruan je. Oh, haruan. Yes. Oh, haruan makan pula. Nak cari puyuh, haruannya makan. Okay, mantap saiz. Okay, haruan. Masuk ke mana mata kail tu? Situ. Sangkut sikit je geng. Sangkut sikit je. Okay. Tu dah. Tu saiz. Boleh tahan lah. Ini tarik UL memang syok ni. Ini kita tak ambil kot. Okay. Lepas balik lah. Kita lepas balik. Kita cari puyuh saja. Okay. Mantap. Saiz-saiz ni lah. Peruan dia. Boleh lah. Ni kali kita casting. Kita strike kat sini. Puyuh seko. Haruan seko. Kalau kita ambil, kita lepas balik lah. Kan. Kita makan puyuh je. Cara cangkuk. Cengkerik. Okey, tu je. Batu kecil nampak. Batu kecil potong batu ni. Batu saya satu ni. Dia kecil. Okey, jom kita mancing. Dia ada belah sana. Tuh mantap. Okey, tunggu. Okey, ada makan lagi tu. Dia dah usik sikit-sikit. Oh, okey. Lucut. Lucut, geng. Paling lagi. Tunggu. Alhamdulillah, puyuh saiz. Gorgon. Alhamdulillah, saiz gorgon, geng. Tuh. Mantap. Gorgon sudah naik 1 ekor. Kita buka. Mantap saiz. Main bottom, geng. Okay. Lucu.
Hmm. Hmm. Okay, cepat ni. Gorgon lagi. Gorgon lagi, geng. Itu dia. Mantap. Ya, buka. Allah, lucu.